Assalamualaikum, sahabat sejahtera. Selamat bertemu kembali. Sekarang kita bersama-sama dapat menunggang uji Honda NX 500 Rengam. Jadi inilah masa yang paling sesuai untuk saya tunjukkan anda kebolehan motor ini di jalan yang sesak macam ni. Lama, motor tinggi, 830 mm tinggi dia. Agak boleh tahan lah, tinggilah juga. Tapi kalau kategori motor adventure touring 830 mm ni tak tinggi sangat. Dia lebih kurang, kalau yang tu standard motor naked je ikutkan. Dia tenjek sikit, tapi tak banyak. Jadi kita nak tengoklah kemampuannya macam mana. Macam biasalah kawan-kawan, kita cari pasal lah di sini. Kita cari pasal lah. Alamak, mana pasal nak lalu ni? Pasal tak lepas pula kat sini. Cari pasal kat sini pula. Ni motor ni sebenarnya keseluruhan berat basah dia, boleh tahan berat dia 196 kg. Agak berat lah untuk motor CC 500. Tapi keberatan itu mungkin diperlukan untuk jalan jauh, untuk kita high speed. Dan jangan lupa tangki minyak dia besar, 17 lebih kurang 17.5 liter. So itu menyumbang kepada keberatan keseluruhan motor ni lah. Nak jalan jauh, tangki minyak dah besar, jadi kena ada berat sikit lah. Itu macam lah. Kalau nak ringan sikit, tangki minyak 14 liter. Tak best pula kan, motor adventure kena tangki minyak besar bang. 17 tu cantik lah tu. Okey, mari kita menyilok-nyilok secara keseluruhan yang saya dah bawa ni. Untuk menyilok-nyilok dalam keadaan yang sesak sebegini, dia tidak suka. Senang. Ada lagi jam. Marilah kita rempuhi bersama-sama dengan tenangnya. Okey, ni sikit je, tak banyak. Tapi senang lah. Senang lah. Saya boleh bercakap tanpa fikir apa nak buat. So nampaklah dia punya kesenangan tu. Saya boleh sembang-sembang ni tanpa fikir apa nak buat. Jalan, layan je. Layan je. Okey, ngam. Senang. Brake cantik, tak spongy. Okey, cantik lah ni. Cantik lah ni. Baru kita boleh tarik. So highway kita, highway pula, jalan sesak kita dah reda. Ni lepas ni kita nak try highway pula macam mana. Sebab kita nak buat sedikit simulasi lah. Mungkin anda nak mencari motor-motor sebegini, motor yang tinggi, adventure, motor touring. CC mungkin tak nak besar sangat. Ni cantik-cantik lah ni. 500cc ni kira sedap-sedap lah ni. 500cc kita nak tengok tahap cruising dia macam mana. Tapi kalau dalam lingkungan 500cc ni, dia tak akan sampai 18 lah. Macam itulah, senang. Kita kena berterus terang. Berterus terang, dia tak akan sampai begitulah. Dan biasa untuk motor yang adventure touring, dia punya tuning dia pun ada sedikit macam dia macam mengatakan, macam mana saya cakap ni, kalau enjin yang sama ada pada motor naked tu, lagi punch, lagi sedap bawa, lagi laju lah, bukan lagi laju, bukan sedap bawa, lagi laju. Yang ni dia akan detune sikit untuk dia dari segi pick upnya kan, supaya motor ini senang dikawal pada keadaan yang perlahan. Nak slow maneuver dia senang, sebab motor tinggi dia dan motor adventure, dia paling bagus kalau dia slow, paling senang nak bawa tu paling bagus lah. So dia kena detune sikit ECU dia, supaya kita bawa tak jerking-jerking. So power kena reduce sikit. Macam tu lah biasa kebiasaannya karakter motor yang adventure touring macam ni lah. Kalau macam ni saya relax dah, santai, macam tak ada apa-apa lah. Macam tak ada apa-apa lah. Kira macam saya tadi lah, kalau kita nak 18 memang tak ada. Walaupun CC dia besar, ada orang beranggapan kalau 500 ni CC punya CC boleh 18 ni selamba. Tak bang. Sebab kita tengok motor tu macam mana. Kita dapat 15 ni pun cantik dah sebenarnya. Sebab ini fokus dia adventure dan juga touring. Jadi dia lebih kepada keselesaan untuk jalan jauh. Dan kalau kita nak light off-road, tak ada masalah. Sebab motor ni dia datang dengan upside down fork. Memang handling ngam 41mm lah, tapi dia punya exhaust depan tu, suspension depannya. Okey, mari kita layan. Ni kita nak masuk di highway pula kan. Masuk highway dan baru kita dapat tengok macam mana keupayaan sebenar motor ni. Kalau kita ataupun anda sendiri nak jalan jauh
dengan motor yang sebegini. Dan mungkin ni salah satu motor yang mungkin anda boleh pertimbangkan untuk miliki. Mungkin sebab tak nak jenama yang pelik-pelik, nak jenama yang terbukti. Terbukti dah lama di pasaran, dah memang satu dunia pakai, Honda. Mungkin ini boleh dijadikan salah satu anda punya senarai lah. Dalam senarai kita masuk jalan yang senang ni, jalan yang senang. Nampak dia kalau macam ni paling sedap bawa slow lah, sebab dia tak jerking-jerking. Sebab tu dia punya ECU tuning kena ada ngam sikit. Berdiri pun senang, tak ada masalah lah berdiri. Kalau motor macam ni berdiri, kalau tak ngam memang fail. Belakang ada orang lah, saya nak masuk divider ni tapi tak jadi sebab belakang ada zone test. Okey, jom. Okey, inilah dia tuan-tuan. Kita nak ke, tengoklah kita nak ke mana kan. Kita, okey, jom kita belas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ngam. Jom, nak rasa lenggok dulu. Rasa lenggok dulu. Corner dah stabil boleh begini-begini je. Oh, kena masuk gear dah. Okey. Oh, baik. 15. Oi, baik pula 16 nya di situ. Macam boleh pergi lagi ni. Macam boleh pergi lagi pula ni. Cuba. Jomlah kita cuba berapa boleh dapat. Berapa dekat ni? 16 lebih. Alamak, jalan tak cukup. Ini kalau panjang ni baik ni bang. Macam boleh 18. Macam boleh. Biasa tak kot 17 boleh dapat lah. Kebiasaannya cc, sebab cc sebenar dia 471 cc. Kalau saya, pengalaman saya dengan cc 400 lebih ni, 17 tu senang, boleh dapat lah. Bukan senang, boleh dapat, kena panjang sikit. Tapi motor ni dia punya nak pergi 16 tu agak senang lah. Agak senang. Okey, layar baik lah. Tayar standard dia baik. Tayar standard baik. Boleh dimaini ni. Boleh dimaini. Oh, tak payah doggy lah, jalan je. Koyak je. Oi, baik pula. Bagus lah. Macam ni kita nak, tuan-tuan. Anda mungkin, kalau untuk anda yang tak nak serabut, tak nak semak-semak, nak beli motor, pulang kedai terus boleh bawa, tak payah fikir nak tukar itu, nak tukar ini antara satu pilihan yang boleh dipertimbangkan. Sebab tayar dia keluar kedai dah steady, suspension dia, oh saya jalan tak elok ni, jalan yang melantur-lantur, suspension dia baik. Braking saya ada try masa jam tadi, tak ada spongy, sangat melekat. Jadi kita try kanan sekejap untuk saya nak tunjukkan anda layan. Dan saya corner ni penuh keyakinan. Penuh keyakinan diri. Tak ada ragu-ragu, tak ada apa. Baik depan sikit. Oh baik, baik depan dia. Oh, rim depan 19 rim depan 19. Okey, ngam. Oh, padu. Dia mengikut tu, cantik lah tu. Kalau untuk anda yang tak biasa bawa motor cc yang lagi besar, ini dah cukup power dah untuk anda. Kalau anda contoh dah biasa bawa 800cc, 1000cc, kalau 500 ni macam biasa-biasa je lah, senang nak main. Tapi kalau anda first timer daripada motor cc yang mungkin bawah 200, skuter ke ataupun apalah motor bawah cc 200, jadi motor ini dengan 43 ke 45 Nm torque dan pick up dia sampai 6500 tu, anda boleh rasa power dia. Tapi saya suka dia punya handling yang senang. Yang senang. Okey, pada level kelajuan macam ni, mungkin ada orang nak tahu tahap vibrate dia kan. Okey, sebab enjin dia parallel twin, jadi dia tak akan vibrate macam single cylinder. Kita akan rasa macam kelajuan sekarang ni kan, kita akan rasa dia bergetar-bergetar dekat pemijak kaki, lebih terasa ke belah kiri kuat sikit lah. Hampir-hampir balance kiri dan kanan. Kalau kita high blast macam ni lah, dia tidak mengganggu. Sebenarnya
banyak, lebih kurang je motor semua lebih kurang tu ada rasa gegaran dekat kaki tu, cuma kuat dengan tak kuat je. Yang ni just kita rasa-rasa je lah, dia tidak mengganggu kita punya riding keseluruhan. Jadi kalau cruising 15 tu nak ke 16 tu okey-okey lah. Memang, tapi RPM dia macam tak gear lagi lah. Berkelip saja kojanya. Okey, brake baik bang, brake tak spongy bang. Tak spongy tu maksud saya bila kita tekan saja brake tu dia terus gigit. Kita nak tu. Sebab bila dia terus gigit tu kita rasa lagi selamat. Kalau kita terpaksa emergency brake, memang kita akan berhenti dengan seberhenti-berhentinya lah. Sebab ada juga brake yang keluar kedai dia tak sedap. Itu yang orang tukar brake tu, tukar dia punya macam-macam pasal brake lah, lever ke, tukar caliper ke, brake pad ke, tukar disc ke, kasih dia lebih mencengkam. Tapi untuk ini standard ngam saja. Bagi saya ngam saja ni. Layan je ni. Alamak, begini-gini je dia layan. Tayar tayar standard ni baik. Masuk gear lah. Masuk gear. Kita rasa perlahan. Tak adalah rasa laju sangat sebab dia 500. Tapi kena tengok juga, sebab saya dah biasa bawa motor yang cc lagi besar. Jadi ini bagi saya okey-okey, sedap-sedap. Boleh layan tu sedap lah tu. Boleh layan sedap. Kalau anda yang baru-baru, anda akan rasa motor ni laju dan power. Sebab dia punya horsepower lebih kurang 47 horsepower. 47 horsepower. Dan karakter Predator Twin ni dia akan sampai awal. Power tu sampai awal. Ini power dia sampai horsepower lah. Overall 8500 RPM. Pick up dia sampai 6500 RPM nya. Jadi pick up dia kita rasa sikit lah. Dia linear sikit tapi kita boleh rasa. Kebanyakan motor adventure dia akan pick up dia akan linear. Dia tak sentak. Sebab dia nak memudahkan kita bawa slow. Macam kita masuk trail, masuk off-road, masuk kelapa sawit, kebun getah contohnya kan. Dia senang kita nak main. Gear 1, gear 2 tu senang nak main. Dia tak melonjak-lonjak. Sebab tapi di highway dia lebih santai macam ni lah. Lebih relax, tak serabut sangat. Janji corner cantik, boleh panjat bukit, ada ngam lah. Ada ngam. Tu main senang je. Saya tak ada brake ni, main lenggok-lenggok je. Main lenggok-lenggok je bang. Brake apa pun tak ada. Ini pun tak ada brake. Lepas minyak gitu je. Begini je selayan lah. Bagus. Sebab dia pakai upside down fork 41 M pula 41 mm dia punya kebesaran fork depan tu. Handling memang mantap lah. Dia punya exhaust belakang ProLink, dia, boleh adjust 5 step dia punya preload. Yang ni tak ada kacau setting apa ni daripada kilang, saya tak ada kacau. Tapi agak lembut. Kalau saya push lagi mungkin goyang belakang. Tapi setakat ni sebab dia rasa macam lembut preloadnya, tak ada pun, tak kacau pun. Elok je. Elok je. Mungkin tight corner kot. Sebab ni long corner dia okey, tak melantun. Ni begini-gini selayan. Alamak senangnya. Alamak mudah tak? Begitu mudah sekali tuan-tuan. Begitu mudah sekali. Powernya cukup. Di sana di sini naik bukit ni Gear 5. Okey, ngam. Jadi kalau kita purata untuk travel 14 ke 15 tu paling selesa lah. Paling selesa untuk kita travel touring, cruising speed dia lah. Tapi sekali-sekala kita jumpa jalan macam ni dan kita ingin melayan pun tak ada masalah. Sebab motor ini memberi, dia mengikut lenggok kita. Baik lah. Dia mengikut lenggok tu bang, saya suka. Pasal dia bagi semen. Lama dia bagi je. Mari macam tu je. Jadi kebagusannya untuk kat sini, bagus untuk anda-anda yang pemula, beginner, nak main motor sisi besar tapi nak style macam ni, nak style adventure, nak style touring. Ini sesuai untuk anda sebab power dia senang manage. Keluar kedai, motor ni dah terus boleh bawa macam ni. Tak perlu buat apa-apa. Standard je kita dah boleh bawa dengan selambanya, dengan seronoknya. Tak perlu fikir apa-apa. Anda hanya fokus untuk riding dan bawa motor. Kalau tak biasa bawa, belajar pelan-pelan bawa. Dan sebab power dia senang nak kontrol, pick up dia tak terlalu melantun-lantun, dia linear. Memang sesuai untuk anda yang baru nak mula. Memang ada ngam. Depan ni ada 368G kan, skuter.
ramai yang memilih skuter ni juga. Tapi kalau anda nak lagi baik rasanya, rasa perginya tu memang motor lah. Skuter tetap skuter. Skuter tetap skuter. Begini je saya main, tu sekejap je. Baiklah. Power dia, power sedap. Lajak bang. Buang. Tak ada bunyi lah. Dan bunyi standard dia pun boleh tahan lah, bunyi standard dia. Layan. Kesenang tu. Baik lah. 19 inci rim depan 19 inci. Kita boleh main-main je. Cuaca pula baik, jalan pun kering. Begitu sajalah. Alamak. Mantap. Right, so kemampuan dia di highway dan kemampuan dia di jalan yang sesak, bagi saya tak ada isu untuk kita handle. Memang senang, orang kata senang. Cruising 1415 tu sedap-sedap, agak bersesuaian dengan sisi dia lah. Agak bersesuaian. Jadi kalau dari segi rintangan angin, bagi saya okey je, tak terasa sangat ngam je. Kita bukan bawa sampai 200 kan, tak sampai pun motor ni. Tapi kalau untuk jalan jauh, bagi saya agak okey. Untuk yang beginner yang baru nak cuba, nak beralih arah ke motor sisi besar, memang sangat sesuai. Dan mungkinlah anda yang nak sisi kecil sikit, asyik bawa 1000 lebih ni sisi je, tapi nak motor yang senang nak main nimble, ni di antaranya. Jumpa lagi video datang. Jangan lupa share dan subscribe Honda NX 500. Baik bang. Assalamualaikum.